Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani dan salam koperasi. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, kita menyambut ulang tahun ke-55 Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa, sebagai badan puncak gerakan koperasi negara. Sejak Angkasa didaftarkan pada 12 Mei 1971, ia merupakan salah satu manifestasi kepercayaan, kesatuan dan komitmen seluruh warga koperasi dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota serta memperkukuhkan peranan koperasi sebagai pemacu pembangunan sosial ekonomi negara. Hari ini, gerakan koperasi di Malaysia merangkumi lebih daripada 16,000 buah dengan keanggotaan melebihi 7.4 juta individu. Angka ini mencerminkan kekuatan sebenar koperasi sebagai sebuah gerakan rakyat yang berupaya menjana peluang ekonomi, memperkasakan komuniti serta menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negara. Dalam lanskap ekonomi global yang semakin mencabar, ditandai dengan ketidaktentuan pasaran, peningkatan kos sara hidup serta perubahan teknologi yang pesat, koperasi terus membuktikan bahawa model ekonomi berteraskan nilai kebersamaan, keadilan dan keseimbangan adalah kekal relevan. Koperasi bukan sekadar entiti perniagaan, tetapi juga ejen pembangunan sosial yang memastikan manfaat ekonomi dapat dikongsi secara lebih inklusif dan mampan. Seiring dengan itu, Angkasa memainkan peranan sebagai suara yang menyatukan gerakan koperasi, memperkukuhkan jaringan kerjasama serta memperjuangkan kepentingan koperasi di peringkat nasional dan antarabangsa. Penglibatan aktif Angkasa dalam platform serantau dan global, termasuk melalui ASEAN Cooperative Organisation (ACO) dan International Cooperative Alliance (ICA), membuka ruang kepada koperasi Malaysia untuk memperluaskan jaringan, berkongsi kepakaran dan menembusi pasaran antarabangsa dengan lebih berkesan. Angkasa komited untuk terus memacu agenda ini agar koperasi kekal berdaya tahan, berdaya saing dan mampu menyumbang dengan lebih besar kepada ekonomi negara. Sempena ulang tahun ke-55 ini, marilah kita bersama-sama menjadikan detik ini sebagai titik refleksi dan pemangkin untuk melangkah lebih jauh dengan visi yang lebih jelas, kesepakatan yang kukuh dan semangat yang lebih utuh demi memastikan gerakan koperasi terus menjadi tunjang kesejahteraan ekonomi anggota dan rakyat. Selamat ulang tahun ke-55 Angkasa, Koperasi Pemaju Kesejahteraan Ekonomi Anggota. Sekian, terima kasih.